Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habib rabbil alamin. وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنة إلى يوم الدين. فقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mukarram al-muhtaram, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai syarak, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada malam ini dan dapatlah kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, balak, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan diberikan ganjaran yang baik atas sabar tersebut insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita menyambung lagi kitab kita. Masih lagi dalam bab meninggikan suara ketika membaca Al-Quran. Sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu lagi, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'rifu aswata rufqatil ash'ariyyin bil-laili hina yadkhulun وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار." Sesungguhnya aku kenal suara para sahabat Asy'ariyin pada waktu malam ketika mereka masuk ke dalam kemah, dan aku kenal tempat persinggahan mereka dengan sebab suara mereka membaca Al-Quran pada waktu malam. Walaupun aku tidak dapat melihat tempat persinggahan tersebut ketika mereka singgah di situ pada waktu siang. Nabi cerita tentang satu kumpulan Al-Asy'ariyin yang bila mana pada waktu malam beribadat membaca Al-Quran dengan suara yang tinggi. Nabi kata, siang tak nampak, bila malam tahu tempat tu. Maknanya apa nak sebut tuan-tuan? Bila dia tidak membaca Quran, dia baca Quran pada waktu malam, Nabi dengar dan Nabi tengok dia baca Quran secara tinggi suara tu, Nabi beri perhatian. Sedangkan pada waktu dia tidak membaca Al-Quran dengan suara yang tinggi ataupun dia tidak membaca Al-Quran pada waktu siang, Nabi tidak perasan dan tidak beri perhatian kepada kumpulan ini. Nak beritahu tuan-tuan apa? Orang yang baca Quran suara kuat ni, meninggikan suara ketika baca Quran ini, mendapat perhatian pada Nabi ketika mana Nabi SAW ada hidup dulu ketika itu. Makna nak beritahu, Nabi suka dengar orang baca Quran dengan nada yang tinggi. Nabi suka. Sebab itu bila para sahabat baca Quran, selagi mana dia tidak mengganggu, maka dia disuruh untuk membaca secara meninggikan suara. Melainkan, kita dah baca beberapa minggu yang lepas, melainkan keadaan-keadaan yang tidak sesuai untuk kita tinggikan suara. Contoh,
Apabila kita membaca Al-Quran di tempat orang beribadat, contohnya kita baca Quran, ada orang sedang beribadat, kita baca di masjid sebagai contoh. Bila mana ada kita lihat kumpulan orang yang sedang sembahyang, maka kita perlu memperlahankan suara kita sedikit supaya tidak mengganggu mereka yang beribadat. Dalam bab tidak mengganggu orang beribadat ni tuan-tuan, bukan hanya kita nak baca Quran di luar sembahyang saja, kita di luar sembahyang, dia dalam sembahyang. Bukan itu saja, kita kena perlahan. Kalau kita sembahyang jemaah pun, kita sendiri pun sembahyang jemaah, sama-sama menjadi jemaah, kita pun tidak digalakkan untuk meninggikan suara melebihi daripada apa yang patut. Contoh, ada orang dia sembahyang jemaah, dia tidak imam, dia pun makmum, kawan-kawan dia pun makmum sebagai contoh. Tapi bila time imam habis baca Fatihah, makmum baca Fatihah, dia ni baca terlalu kuat sampai orang kiri kanan 3-4 orang boleh dengar, mengganggu orang lain. Perbuatan itu juga tidak dibaguskan, tidak disukai, tidak ditepati, tak boleh. Bila mana dia baca untuk diri dia, memenuhi rukun untuk diri dia, dalam keadaan suaranya terlalu tinggi, mengganggu jemaah kiri dan kanan, maka perbuatan itu perlu dihindarkan, tak boleh. Kadang-kadang kita perasan, ada orang dalam sembahyang dalam saf, bila time makmum baca ayat, contohnya makmum baca Fatihah lah, bila imam habis baca Fatihah, ini kita cerita sembahyang jahar lah, sembahyang kuat ni. Bila habis makmum baca Fatihah, bila habis imam baca Fatihah, giliran makmum baca Fatihah. Imam baca Fatihah, imam baca kuat, betul tak? Imam baca kuat, selesai dah, tak ada masalah pasal ada imam. Habis je dia baca waladhdallin amin, maka waktu itu adalah waktu untuk makmum pula membaca Fatihah. Soalan dia, ada sebahagian daripada makmum pada waktu giliran dia membaca Fatihah, dia baca terlalu kuat sehingga mengganggu jemaah-jemaah lain yang berada dalam saf yang sama. Apakah perbuatan itu disukai kerana kita kata, oh dalam kitab sebut meninggikan suara ketika baca Quran? Jangan salah faham. Yang mana yang disebut disuruh untuk kita meninggikan suara, di mana waktu kita tidak boleh meninggikan suara? Tadi kita cerita, kalau ada kita tengah baca Quran, kita nampak ada orang sembahyang, kita perlahankan suara kita untuk tidak mengganggu kumpulan yang sembahyang. Sekarang kita sama-sama jemaah, kita sembahyang, dia sembahyang. Tapi ada daripada kita, bila kita sama-sama jemaah, dia baca surah yang sepatutnya menjadi bacaan makmum dengan nada yang terlalu tinggi, sehingga mengganggu orang lain sembahyang. Ganggu. Kalau baca tu betul tak apa juga. Ada orang baca tu letaklah betul. Kita dengar pula Allah. Sakit telinga. Bukan kita kata kita nak, bukanlah sampai kita nak mengkeji perbuatan itu. Tetapi kita kata, kalau kita di luar sembahyang, kita disuruh perlahankan suara ketika mana membaca surah atau membaca ayat Quran. Dalam sembahyang pun, kita tidak boleh meninggikan suara kita sehingga mengganggu jemaah kiri dan kanan kita. Termasuk pada bacaan-bacaan yang lain. Apatah lagi kalau bacaan itu sunat. Baca bacaan tasbih dalam rokok sebagai contoh, tapi baca terlalu kuat. Takbir intiqalat, takbir perpindahan di antara satu rukun ke satu rukun. Imam baca kuat, betul lah, kalau dia imam, dia nak beritahu jemaah, okey jom kita pindah rukun yang baru. So kita sebagai makmum, nak ulang tak takbir intiqalat itu, ulang pun tak apa, tak ulang pun tak apa. Ulang pun tak apa, tak ulang pun tak apa. Tapi kalau nak ulang, jangan terlalu kuat. Cukup sekadar bacaan ataupun suara kita itu didengari oleh telinga kita sendiri, haras, cukup. Jangan sampai telinga 3-4 orang kena dengar, sehingga mengganggu orang lain ketika mana sembahyang jemaah. Maka perkara ini juga perlu diberi perhatian. Bukanlah maknanya kita bila baca, hari ini jumpa Nabi suka orang baca Quran dengan suara kuat, oh semua keadaan kita baca kuat. Jangan macam tu. Bila dalam ibadat, dalam sembahyang, yang baca kuat ni imam seorang ni, selesai. Ada makmum yang baca kuat, offer dia jadi imam, senang. Saya mudah je.
Kalau ada makmum yang tak boleh, saya memang tak boleh. Suara saya memang kena kuat. Kalau tak kuat nanti saya tak ada feel. Tak apa. Lantik ni jadi imam. Ya tak? Tak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada spesies macam ni, dia mengganggu. Allahu Akbar. Suara garau-garau pula, dengar 3-4 sah boleh dengar. Allah. Kita terganggu kadang-kadang dengan bacaan dia, dengan nada dia, dengan cara bacaan dia dan sebagainya. Maka perkara itu perlu dihindar. Kerana itu juga sebahagian daripada adab-adab dalam kita solat jemaah. Dalam satu hadis daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kamu. Maksud dia apa tuan-tuan? Hiasilah Al-Quran dengan suara kamu. Kamu mengelokkan suara kamu ketika membaca Al-Quran. Elokkan sikit suara kamu ketika membaca Al-Quran. Elokkan sikit. Jangan baca nada Melayu. Minta maaf lah, ini kan orang marah ni. Kita ada cara baca Quran tu nada Melayu sangat. Baca Quran, Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Bila Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, maka cara bacaan, lahjah, sebutan huruf, dia mesti mengikut bacaan bahasa Arab. Special ni kita orang Melayu ni tuan-tuan. Special orang Melayu, terutama orang Malaysia ni. Special ni kita ni apa? Kita tidak ada masalah untuk berbahasa Arab. Lidah kita ni boleh. Tengok orang kita. Tengok orang kita. Bila kita cakap dengan orang Cina, tak pasal-pasal telur bunyi telur Cina. Tengok orang Melayu kan. Orang Melayu ni dia very special. Bila dia jumpa dengan satu orang Cina, tak pasal-pasal dia punya slang punya Cina sikit. Tak pasal-pasal. Bila dia jumpa dengan orang India, dia cakap bahasa Melayu, tapi dia punya slang-slang India ujung-ujung. Dia tak tahu nama. Tu di antara kepakaran kita lah. Kelebihan orang Melayu. Begitu juga kita. Bila baca Quran ataupun berbicara bahasa Arab, orang Melayu tidak ada masalah untuk berbicara bahasa Arab dengan slang, dengan lahjah Arab yang baik. Itu hebat orang Melayu. Kita tengok contoh. Beberapa orang negara luar, orang India di India sebagai contoh. Dia tak boleh nak sebut bahasa Arab tu dengan baik kerana tenor dia dan sebagainya. Ya tak? Yang Allah, sebahagian daripada mereka tak boleh sebut Allah sebagaimana kita sebut Allah. Dia jadi Allah dan sebagainya. Tak ada masalah. Itu mengikut style masing-masing lah. Ya tak? Selagi mana dia membawa makna yang sama, tidak lari daripada tujuan itu, agama terima. Cuma nak beritahu, walaupun kita orang Melayu, kita boleh membaca Al-Quran sebagaimana orang Arab baca Al-Quran. Kita tidak ada masalah nak sebut. Orang Arab sendiri pun ada huruf yang dia pelak tau. Contoh huruf Qaf. Qa. Bagi contoh. Ada sebagian orang Arab tak boleh sebut Qaf. Dia enggak. Huruf enggak pula kita dengar. Tapi kita, specialnya kita tidak ada huruf yang kita tak boleh sebut. Melainkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan dia sedikit kelainan lah. Maknanya dia tak boleh sebut huruf. Huruf apa? Huruf Sa contohnya. Dia sebut pelak sikit. Pelak S contohnya. Pelak R contohnya. Itu KK terpencil. Ya dah, KK terpencil lah. Bukanlah satu kampung tu ada 70-80 orang satu kampung yang tak boleh sebut. Adalah 2-3 orang, 5-6 orang. Itu biasa. Very minority. Tak ada masalah. Bila kita boleh, maka kita baca Al-Quran, kita mesti menggunakan lahjah bahasa Arab, bahasa asal Al-Quran itu. Kena guna. Jadi kena belajar. Sebut huruf Ra, sebut huruf Sa, sebut huruf Dad. Maka itu juga sebahagian daripada ilmu yang penting untuk kita, membolehkan kita membaca Al-Quran dengan sempurna. Satu. Yang kedua, bila kita boleh menyebut dengan lahjah yang betul, secara sendiri Al-Quran itu akan bila kita baca Al-Quran, dia akan menghasilkan alunan-alunan yang merdu dia dengar. Dia merdu kita dengar. Macam kita baca ni lah tuan-tuan, orang Melayu pun terkenal dengan lagu-lagu contohnya. Kita lagi banyak. Bila kita baca syair itu ada temponya sendiri. Orang baca syair.
Ada temponya sendiri, ada lagunya, ada iramanya sendiri syair. Takkan sama syair ni, bila kita cakap syair ni, kalau kita tak baca dengan cara syair, dia tak sedap bunyi dia. Dia mesti ada baca dengan style syair itu sendiri. Sama juga orang berpantun. Orang berpantun, dia ada ritma dia, dia ada lagu dia. Dia ada style dia. Baru kita dengar pun kita tahu itu pantun. Begitu juga orang bersajak. Sajak pun ada cara baca sajak. Sehingga kita dengar, oh ini bacaan sajak. Orang yang dengar pantun, orang yang dengar syair, orang yang dengar sajak juga tertarik untuk mendengar. Kenapa? Style itu. Maka Al-Quran pun macam tu. Banyak orang Arab bercakap Arab. Bercakap bahasa Arab tidak bermakna dia baca Quran. Orang Arab cakap Arab, itu biasa. Itu biasa. Memang bahasa dia. Cuma bila baca Quran, walaupun dia orang Arab, dia tidak boleh baca Quran macam dia bercakap Arab. Dia kena baca dengan lagu, dengan nada, dengan style membaca Al-Quran. Kerana kata Nabi apa? Zayyinul Quran bi aswatikum. Bila kamu nak baca Quran, kamu kena hias ayat itu supaya kamu yang baca pun sedap dengar, orang lain yang dengar pun sedap dengar. Tu dia. Tak boleh kita baca Quran bunyi Melayu, alamak kan. Tak boleh. Sebutan huruf, panjang pendek, tajwid yang betul. Ia tidak mesti kita baca Quran ni dengan taranum saja. Tak mesti. Lagu taranum bukan semua orang pandai. Lagu Bayati, lagu Nahwan, lagu Sika, lagu Ras, lagu Hijaz. Bukan semua orang pandai lagu-lagu itu. Nama tahu, tapi kalau suruh baca lagu tu, ramai je orang tak. Tapi nak sebut, tak mesti baca Quran yang hadis ni suruh mesti menggunakan lagu taranum itu. Cukup kalau boleh kita baca dengan tajwid yang betul, panjang pendek yang betul, sebutan huruf yang jelas, panjang jelasnya betul, mengikut lahjah yang sepatutnya. Tuan-tuan tengok secara sendirinya dia akan menghasilkan suara yang sedap. Suara yang sedap bonus lah. Allah Ta'ala bukan beri semua orang suara sedap. Ada orang suara tak sedap pun. Tapi ada orang memang Allah Ta'ala beri dia suara sedap. Tapi tak apa. Mungkin kita tidak dikurniakan suara yang merdu. Tetapi kita baca Quran mengikut tajwid yang betul, panjang pendek yang betul, sebutan huruf yang jelas dan betul, percayalah. Dia juga akan menghasilkan lagu, akan menghasilkan irama, akan ada satu nada yang enak didengar pada orang yang dengar baca Quran. Dan kita yang baca pun, kita akan feel sendiri, tuan-tuan. Cuma ingat, ada sebahagian ulama' juga, dia menyebut, bila kita nak baca Quran, kita nak melagukan ayat Quran tersebut, pastikan lagu, kalau nak lagu tu, pertama lagu yang datang daripada tajwid yang betul, tu tak ada masalah lah. Yang kedua, lagu daripada taranum-taranum yang ada. Selain daripada itu, contoh, kita nak adaptasi, ambil satu lagu lain, jadikan lagu Quran. Maka sebagian ulama' dia tak setuju. Contohnya ambil lagu Hindustan. Contohnya buat nada macam Quran, guna lagu Hindustan contohnya. Ia kan dulu very popular. Kalau slang ataupun style bacaan cara orang Hindustan tu tak apa. Tapi kalau ada satu dua lagu yang kita pernah dengar. Lagu apa contohnya? Lata Mangishkar contohnya. Contohlah ni. Tuan-tuan bila sebut macam tu, mungkin ramai yang tahu jenis lagu gitu tak. Lagu Lata Mangishkar contohnya. Ambil nyanyi lagu baca Quran. Ada lagu tu dinyanyikan oleh penyanyi. Semua orang tahu contohnya dah. Tak kisahlah lagu apa pun. Saya tak ingat tajuk lagu tu. Tapi ada lah beberapa lagu-lagu tu yang sedap kita dengar. Boleh kita adapt jadi bacaan Al-Quran. Jawapan dia tak boleh. Ataupun nak ambil lagu-lagu Melayu lama, lagu-lagu klasik menjadi lagu bacaan Al-Quran, maka sebahagian daripada ulama' tidak membenarkan perbuatan itu. Tidak membenarkan perbuatan itu. Kenapa? Tak sesuai Al-Quran ini mengikut lirik, dijadikan lirik untuk lagu-lagu tertentu. Dia tidak sesuai. Tak sesuai. Kerana memberi penghormatan dan beradab dengan Al-Quran itu sendiri. Dalam satu riwayat Ibnu Abu Daud daripada Ali radhiyallahu anhu, annahu sami'a
ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن فقال طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau mendengar gegak gempita orang ramai yang membaca Al-Quran di masjid. Lantas beliau berkata, beruntunglah mereka. Mereka lah golongan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Satu kali dia masuk masjid, dia masuk satu masjid ni tanpa dia menyebut masjid yang mana. Dia masuk ke dalam masjid tu riuh. Bising, bukan bising lah, maknanya riuh lah, riuh. Suara orang-orang yang membaca Al-Quran. Maknanya orang ni, riuh ni bila orang baca kuat lah. Orang ni baca, kumpulan ni baca, kumpulan ni baca, kumpulan ni baca, kumpulan ni baca. Masjid ni jadi riuh. Jadi riuh. Dengan suara-suara orang membaca Al-Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bila mana melihat perbuatan masjid yang riuh itu, tak keluar satu ucapan lain daripada mulut Ali, melainkan Ali kata apa? Beruntunglah mereka-mereka yang riuh-riuh ni. Kerana apa? Mereka lah golongan yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sayyidina Ali ni tuan-tuan, qarib ila Nabi SAW. Dia ni sahabat yang dekat dengan Nabi. Banyak peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah hidup Nabi, Ali ada dengan Nabi. Banyak. Dia sahabat Nabi ni ramai. Sahabat ni saja 10,000 lah sahabat ni tuan-tuan. Bukan kecil anak sahabat ni. Tapi dalam kalangan sahabat ni, ada sahabat yang jumpa Nabi seminggu sekali. Ada yang jumpa sebulan sekali. Ada yang jarang-jarang dapat jumpa Nabi. Ada yang jumpa 2-3 hari sekali. Tapi ada yang kehidupan mereka dan kehidupan Nabi macam satu. Ada. Kehidupan dia dengan Nabi itu macam satu. Maksudnya apa? Dekatnya dengan Nabi ni. Tidak ada hari yang mereka lalui tanpa ada peristiwa dengan Nabi. Tak ada. Ada sahabat yang macam tu. Kehidupan mereka, tidak ada hari-hari yang mereka lalui tanpa ada kehidupan mereka dengan Nabi SAW. Ada sebahagian sahabat yang macam itu. Antaranya kita kata sahabat-sahabat besar Nabi SAW. Antaranya siapa? Kalau kita boleh sebut, Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah sebagai contoh. Abu Hurairah ada tokoh hebat. Tokoh hebat. Nama Abdul Rahman. Tokoh hebat. Dia ni tuan-tuan dalam satu riwayat, dia kata, aku ni dengan Nabi punya dekatnya, dia kata, bayang-bayang aku dengan Nabi ni satu. Maknanya rapat betul dengan Nabi. Ni, dia kata, aku ni dengan Nabi, dia kata nak beritahu, kalau kamu tanya aku ni dekat tak dekat dengan Nabi, mudah hai. Bayang-bayang aku dengan Nabi itu satu. Makna dekat sungguh lah tuan-tuan. Kalau bayang-bayang dia dengan Nabi itu satu. Oh itu. Ini bukan level-level kecil ni. Ini duduk. Ada. High ranking ni. Ni tak. Begitu juga Sayyidina Ali dan Abi Thalib. Kita bukan nak cerita kehidupan Ali selepas Nabi menjadi Nabi. Bukan kita nak cerita kehidupan Ali dengan Nabi itu untuk tempoh waktu yang kecil. Nabi SAW membesarkan Ali di rumah dia. Ini hebat ni. Dan Nabi juga kahwinkan anak ni dengan Ali bin Abi Thalib. Maknanya hidup Ali bin Abi Thalib ni dengan Nabi. Keluarga suruh lah. Keluarga. Tak. Maknanya cukup dekat. Tentu Ali tahu apa yang Nabi suka bila dekat. Bila kita rapat, bila kita dekat, rapat, tentu kita tahu apa yang orang yang dekat dengan kita suka. Kita tahu. Contoh, suami dan isteri, ini pasangan yang paling dekat lah. Suami dengan isteri. Tak payah tanyalah isteri kita. Dah kahwin dan kat 60 tahun dah contoh. Tanya isteri lagi. Apa makanan yang awak tak suka makan? Ada kesoalan tu keluar lagi. Dah kahwin puluh-puluh tahun. Isteri kita pun dah kenal kita puluh-puluh tahun. Takkan iyalah dia tanya. Dia tak tahu apa yang kita suka. Takkan iya dia tak tahu apa yang kita tak suka. Dia pun tahu apa yang boleh kita makan, apa yang tak boleh makan. Dia tahu. Takkan iyalah. Dia kata, oh saya tak tahulah pula abang tak suka makan benda ni.
Tak logik kita daripada kecil tak makan benda tu. Contoh, takkan ya kita kahwin 60 tahun, hari ni setelah 61 tahun kita kahwin, baru hari ni dia tahu kita tak makan benda tu. Itu tak logik. Itu tak logik. Melainkan dia memang kahwin 60 tahun tu, seorang duduk Kedah, seorang duduk Johor agak. Memang tak campur sungguh lah puluh-puluh tahun tu. Tak logik. Anak kita pun kita tahu apa favorite food dia, kita tahu apa yang dia suka makan, apa yang dia tak suka makan. Ali bin Abi Talib juga dengan Nabi pun macam tu. Dia tahu dah. Kalau Nabi nak marah, tak payah Nabi cakap aku marah, dia boleh tengok pada riak wajah Nabi, dia tahu Nabi marah. Dia tak perlu tanya Nabi suka atau tidak, dia boleh tengok fizikal Nabi, cara Nabi, fizikal Nabi itu. Sosok tubuh Nabi itu dia tahu Nabi suka atau tidak dengan benda itu. Maka Ali bin Abi Talib bila masuk masjid, dengar orang riau baca Quran dengan suara yang kuat, dia kata apa? Beruntunglah mereka-mereka yang berada dalam masjid ni membaca Al-Quran dengan suara yang kuat. Kenapa? Mereka lah golongan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Mana dia tahu Nabi cukup suka, cukup sayang, cukup cinta dengan orang yang bila baca Quran meninggikan suaranya. Ya tak? Ketika mana dia mengalunkan ayat suci Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak dapat kelebihan menjadi orang dicintai Nabi, tinggikan sikit suara, bukanlah keterlaluan sangat. Maknanya beza kita bercakap dengan kita baca Quran. Nadanya mesti beza. Mesti beza. Kalau kita bercakap, nada macam ni. Kalau kita baca Quran, nadanya mesti macam ni. Supaya ada perbezaan di antara dua situasi yang berbeza. Cakap, satu kerja harian kita. Baca Quran, itu amalan kita. Maka, baca dengan cara yang Nabi suka. Sebenarnya banyak lagi hadis yang mensabitkan perbuatan meninggikan suara ketika membaca Al-Quran. Manakala asar dari para sahabat dan tabi'in berkaitan ucapan dan perbuatan mereka, maka ia tidak terhingga banyaknya dan sangat masyhur. Maknanya sahabat, para tabi'in, memang sepanjang hidup mereka, di zaman Nabi dan selepas zaman Nabi, memang mereka banyak cerita mereka bila baca Quran memang baca kuat. Semua ini adalah bagi orang yang tidak takut akan riak, ujub dan perbuatan-perbuatan kecil yang lain, serta tidak menyakiti suatu jemaah dengan mengganggu solat mereka dan mengenirukan mereka dengan bacaan yang nyaring. Dia kata apa? Tapi kena ingat, bila nak masuk Quran ni, kena jaga hati yang elok. Terutamanya bila kita berada di public area, tempat umum, dalam masjid, ataupun di mana-mana. Supaya apa? Pertama, ibadat kita tidak dirosakkan dengan penyakit riya. Ibadat kita tidak dirosakkan dengan ujub. Ibadat kita tidak dirosakkan dengan takabur. Ibadat kita juga tidak dirosakkan dengan memandang rendah pada orang lain. Juga ibadat kita tidak dirosakkan, hati kita tidak menujukan ibadat itu kepada Allah Ta'ala. Itu bahaya juga. Bila kita baca Quran sedar, orang puji kita, ibadat tadi sudah jadi berbeza. Daripada untuk Allah, menjadi untuk manusia dengar dan mendapat pujian manusia di atas kebaikan yang kita buat. Itu bahaya tuan-tuan. Jaga hati elok. Begitu juga dia kata, baca Quran dengan cara yang kuat, pastikan jangan sampai mengganggu orang-orang lain yang sedang beribadat. Sebab ada hadis Nabi SAW, kata Nabi apa? Kullukum yunaji rabbahu fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Kata Nabi, setiap kamu sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebahagian yang lain meninggikan suara atas bacaan orang lain. Ingat, nampak orang sedang beribadat, munajat kepada Allah Ta'ala dalam konteks semayang contohnya, kita slowkan sikit suara. Bukan hanya baca Quran, bercakap apatah lagi. Cakap apatah lagi. Kalau ada orang baca Quran dengan suara yang tinggi, di sebelah dia ada kumpulan orang sedang bersembang. Orang yang bersembang ni tadi kena diam. Sebab ada perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Bila mana kamu mendengar orang membacakan ayat Quran, fastami'u lahu, dengar, wa ansitu, dan kamu diam.
La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Ini satu masalah je. Orang baca Quran, sebelah ni ada orang sembang. Orang sembang sama naiknya. Tak boleh lah macam tu. Orang baca Quran ni. Orang baca Quran. Ada perintahnya. Sebab ini bukan hadis, ini ayat Quran. Allah Ta'ala sebut, bila dengar orang baca Quran, dengar. Fastami'u lahu, dengar apa yang dia baca. Wa ansitu, bukan hanya dengar, kamu diam. Sebab itu, saya pernah sebut dengan tuan-tuan, kerana adanya firman macam ni, pastikan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran dialunkan di tempat yang sesuai. Itu sebab saya daripada dulu saya kurang bersetuju dengan majlis-majlis keramaian. Majlis-majlis keramaian yang kita buat. Untuk mengislamisasikan majlis keramaian itu, kita pasang ayat Quran. Saya secara peribadi, kita kena melihat majlis itu majlis apa. Siapa yang datang. Suasananya macam mana. Kita buat walimatul urus, kenuri kahwin sebagai contoh. Kenuri kahwin ni tuan-tuan, memang majlis gembira. Majlis gembira. Majlis gembira tak? Pasal kita menunjukkan kesyukuran di atas perkahwinan satu orang dengan satu orang. Di samping kita nak wara-warakan perkahwinan itu kepada orang ramai, maka kita buat walimatul urus. Kita yang datang pun, yang diundang kita datang untuk meraihkan bersama. Datang pun dengan seronok lah bila kita diundang. Jadi majlis itu majlis seronok. Bila majlis macam tu, ada orang yang lama tak jumpa, jumpa kat situ. Ada saudara mara yang jauh-jauh. Dia jadi tempat reunion lah. Tempat kita eratkan silaturahim. Benda ni bagus. Cuma kadang-kadang ada orang, kita sebut, janganlah sanding-sanding, itu bukan cara agama. Kita sebut macam tu. Janganlah kita buat hiburan yang keterlaluan. Kerana keterlaluan dalam hiburan itu mengurangkan keberkatan majlis itu. Kita sebut macam tu. Tapi apakah kita mesti pasang ayat Quran daripada mula sampai habis? Ini yang menjadi persoalan. Kita nak menunjukkan Islam ni. Kita nak bawa suasana Islam dalam majlis itu. Bukan hanya dengan bacaan Al-Quran saja semata-mata. Kadang-kadang saya melihat orang yang pasang bacaan Al-Quran di dalam majlis-majlis yang begitu, pada saya agak kurang sesuai tempatnya. Agak kurang sesuai. Kenapa? Majlis ni majlis orang lama tak jumpa, orang sembang. Orang ada gelak tawa sikit, orang gembira-gembira sikit. Bila kita pasangkan ayat Quran, kita kena faham. Orang pasang ayat Quran ni, dia ada adab bagi orang yang mendengar. Orang baca Quran, dia ada adab dia. Apa adabnya? Allah Ta'ala sebut tadi. Fastami'u lahu, dengar. Wa ansitu dia. Kita pergi kenuri kahwin, orang pasang ayat Quran, kita nak sembang kuat-kuat, tak boleh. Ayat Quran dipasang. Dah jadi macam majlis apa pula? Senyap. Ya tak? Dengar bunyi centong lauk je, tungtang-tungtang lah. Bunyi suara sembang tak ada langsung. Dah orang tanya pula. Orang yang baru nak datang, yang tak tahu lokasi rumah dengan spesifik, orang tanya, tu betul ke kenuri kahwin tu? Ke orang meninggal lah? Oh, nampak? Orang macam ni pelik lah. Orang kahwin ke? Kompang tak boleh apa. Kerana apa? Tak sesuai kita pasang ayat Quran kat situ. Tak sesuai. Kalau mungkin pada permulaan majlis kita pasangkan ayat Quran, tu tidak ada masalah. Tapi pasanglah. Nak pasang sikit suara-suara yang baik. Ada masalah, pasanglah lagu-lagu yang sesuai. Yang sesuai. Tak ada masalah tuan buat. Bukanlah maknanya sampai kita tak boleh nak pasang lagu langsung. Cuma pasang lagu yang sesuai. Yang kita kata melampau ni, kita nak cakap pun tak boleh. Pasal lagu lagi kuat daripada suara kita bercakap. Alang tak dengar. Kita keluar ni, telinga ni jadi apa ni? Dengar telinga dia. Itu pun tak sesuai juga. Dengan orang joget, orang menyanyi, lepas tu karaoke dan sebagainya. Keterlaluan kita lihat. Maka itu pun tidak bagus. Jadi, bila kata nak pasang ayat Quran ni, tengoklah kesesuaian majlis itu dan sebagainya. Bukan kata tidak bagus pasang ayat Quran dalam majlis kerui. Cuma kadang-kadang ia menyebabkan kita lihat ada orang tidak beradab. Itu yang kita rasa tak syok tu.
Malah kita sendiri takut kita terlebih. Tak? Itu yang pada saya, lihatlah pada kesesuaian majlis itu untuk kita pasang ayat Quran ni. Kami nukilkan daripada sekumpulan salaf yang memilih untuk tidak menyembunyikan suara kerana takut akan keadaan yang kami sebutkan tadi. Diriwayatkan daripada Al-A'mashi, katanya, aku masuk menemui Ibrahim rahimahullahu ta'ala ketika beliau sedang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Kemudian, seorang lelaki meminta izin kepadanya untuk masuk. Lalu beliau menutup Al-Quran dan berkata, jangan sampai lelaki itu tahu aku membacanya setiap waktu. Ni tengok. Para tabi'in, ulama-ulama, orang-orang hebat. Dia baca Quran kuat, tapi dalam masa yang sama dia jaga supaya orang lain tidak mengganggu fokus ibadat dia. Maksud dia apa? Dia tak nak orang lain tahu dia buat ibadat, takut orang puji dia. Menyebabkan hati dia tuju pada Allah Ta'ala, jadi tuju pada jaga hati manusia yang seronok dengar dia baca Quran. Sebab kita manusia ni tuan-tuan, memang ia sungguh. Baca Nabi sebut dalam hadis, hati manusia ni seperti hati manusia ni liar, seperti unta yang lepas daripada tambatan. Maka nak pastikan hati kita ni lekat, tambat hati kita. Betul. Kita buat baik, tuju pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba orang puji kita, kita dah jadi rosak dengan pujian itu. Sikit dia orang puji kita, kita dah lari tuan-tuan. Dah lari. Baik tu hati-hati tau, hati-hati. Sendiri cara nak kawal. Baik tu saya banyak kali sebut. Bukan ibadat. Bukan ibadat baca Quran je. Ibadat apa pun tuan-tuan yang kita buat. Terlalu menyanjung orang dalam ibadat. Kita bimbang. Bukan bimbang pujian itu. Kita bimbang diri orang yang buat ibadat itu. Contoh. Orang ni balik Mekah. Pergi umrah. Pergi haji sebagai contoh. Dia buat bagus dah. Dia buat bagus. Tetapi orang-orang tempatan kita yang terlalu memuliakan secara keterlaluan sangat. Dengar orang balik umrah, salam, peluk, cium tapak tangan, cium tangan. Sampai kita kata, orang ni takut-takut dia kata, aku ni balik seperti tak ada dosa ni. Takut dia rasa macam tu. Kita takut, kita terlebih rasa. Sebenarnya Tuhan tak bagi kita macam tu pun. Tapi kita over. Kita over. Sebab saya tahu kita jumpa dengan kumpulan-kumpulan macam ni. Ya tak? Bila dia balik daripada Mekah sebagai contoh. Bila sampai di Malaysia, bila sampai di rumah dia, berapa jam dia duduk dalam kapal terbang, berapa jam. Patutnya bila kita sampai di rumah ni, kalau tamu kita buat fresh up lah diri kita dulu, mandi. Dia tak mau mandi. Dia kata nak jumpa orang dulu. Kata kurang-kurang mandi lah dulu. Nanti hilang berkat engkau ni nak bagi kat orang. Ini yang saya duk bimbang lah. Ni yang saya duk bimbang ni. Bukan bimbang apa. Bimbang seolah-olah dia tu confident dia buat balik keberkatan itu. Bimbang. Sehingga nanti kita tak tahu Allah Ta'ala nak beri berkat pada kita atau tidak. Takut-takut dah beri Tuhan tarik balik kerana kita ada perasaan yang kita sangka kita ni dapat kelebihan itu. Ni yang kita takut ni tuan-tuan. Cukup takut. Dekat airport orang tanya, daripada mana Haji? Saya mau balik umrah ni, Alhamdulillah. Orang ramai, Alhamdulillah. Kadang-kadang kita nak bercerita dengan orang pengalaman kita tu pun nak kena hati-hati tuan-tuan. Ni nak pesan, ni musim orang nak pergi umrah ni. Ya. Bila orang balik tanya pengalaman kita, kita nak cerita pengalaman kita tu pun kena hati-hati. Takut-takut orang kata nanti, takut-takut kita tercerita lebih daripada apa yang patut. Takut-takut. Nanti kita cerita, saya Alhamdulillah, satu kali tu, doa dekat masjid, Tuhan beri terus. Ini yang kita takut. Dia cerita tu mana betul. Betul. Dia berdoa. Satu benda yang dia minta, pada waktu tu macam mana doa yang diminta. Mustajab betul doa aku. Cuma kita takut, bila dia cerita macam tu, takut-takut hati kita ni tiba-tiba, hati manusia. Itu yang saya duk bimbang sikit. Kadang-kadang kalau saya sendiri pun tuan-tuan, saya memilih untuk tidak bercerita kelebihan-kelebihan itu.
Doa kita Allah Ta'ala mustajabkan. Apa perlunya kita nak kongsi dengan orang? Kongsilah cerita-cerita. Mana lain beritahu ramai. Sekarang musim sejuk. Kalau nak pergi, pastikan bawa baju yang sesuai. Ubat kena bawa. Ceritalah benda-benda macam tu. Jangan cerita ibadat yang kita buat. Oh, aku Alhamdulillah lah. Nampak je macam tua ni, tapi buat umrah dapat 6 kali. Apa tujuan cerita kau orang? Apa yang kita nak? Nak orang cerita, oh bagus dia nak main ni, baru manfaat. Baru berbaloi bayar 11,000, 12,000, 6 kali buat umrah. Saya kadang-kadang saya melihat, lama takut benda tu tidak beri kebaikan daripada sudut pandangan Tuhan. Jadi kena berjaga-jaga sikit. Ini sebab itu ulama baca Quran pun dia jaga. Supaya orang lain tak tahu. Takut kalau orang lain tahu, orang lain puji dia, mengganggu hati. Ini para ulama. Ulama pun takut hati dia terganggu dengan pujian manusia. Ada takkan kita yang duduk kampung ni tak takut? Ulama yang Allah Ta'ala pelihara dia, warasatul anbiya, pun takut hati dia, tuan-tuan. Apatah lagi kita. Kemudian dia kata apa? Daripada Abul Al-Aliyah pun dia berkata, aku duduk bersama para sahabat Rasulullah, seorang tabi'in, anak murid sahabat. Dia kata dia satu hari dia duduk dengan para sahabat Rasulullah. Kemudian salah seorang daripada mereka berkata, aku telah membaca Al-Quran sebanyak sekian semalam. Maka mereka pun berkata, ini adalah bahagian kamu. Maknanya, walaupun dia menceritakan ibadat yang dia buat, maka ada yang lain dah lah. Itu bahagian kau lah. Tak payahlah nak cerita sangat. Yalah, maknanya begitu. Jaga adab ni. Supaya ibadat yang kita buat tidak menjadi buah mulut orang ramai. Kemudian dia kata pandangan yang kedua. Mereka yang memilih. Mereka yang memilih cara merendahkan suara berdalil. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang meninggikan suara ketika membaca Al-Quran umpama orang yang sedekah secara terang-terangan, dan orang yang merendahkan suara ketika membaca Al-Quran seumpama orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ada pandangan daripada sahabat yang tidak setuju baca Quran tinggi-tinggi suara ni. Dia kata sebab Nabi sebut. Dalam satu hadis, Nabi kata, orang yang baca Quran kuat ni macam orang sedekah terang-terang. Orang yang baca Quran perlahan macam orang sedekah sembunyi-sembunyi. Daripada sudut kedudukan sedekah. Sedekah sembunyi lebih baik daripada sedekah terang. Tapi tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan kena faham ini. Ada waktunya sedekah terang itu dituntut dalam agama. Kena faham. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innamas sadaqat fa ni'mahi. Ada waktunya. Kalau kamu zahirkan sedekah kamu, bagus juga. Ada waktunya. Yalah. Contoh satu syarikat ni, dia buat CSR. CSR ni kita kata macam buat kerja amal. Menyampaikan sumbangan itu, sumbangan ini. Dia ambil gambar, dia buat publicity, keluar surat khabar dan sebagainya. Kita kata apalah. Bagi ayam pun nak cerita satu dunia nak tahu. Tak apa. Kerana mungkin dengan perbuatan dia itu boleh menggalakkan orang lain yang macam dia buat benda yang sama. Itu baik. Kadang-kadang kita menzahirkan kebaikan untuk orang lain mengikut di belakang kita. Itu bagus. Tapi ada waktu sedekah sembunyi itu baik. Contohnya, bila kita beri pada individu. Pertama, untuk jaga aib dia. Yang kedua, biar kita dan dia hanya tahu cukup lah. Jaga aib dia. Kerana orang yang menerima sedekah ni, kadang-kadang dia tidak suka dia dipublicitikan. Dia pun malu, tuan-tuan. Dia tak minta. Kalaupun dia minta, dia ada air muka yang perlu dijaga. Nanti contoh-contoh. Bila kita publicitikan orang, kita bagi sumbangan kat orang ni, kita ambil gambar dan sebagainya. Kemudian orang kata, apalah dia ni badan sihat-sihat macam ni pun terima duit sedekah. Jadi fitnah tak untuk dia? Jadi fitnah untuk. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang pada situasi-situasi tertentu, sedekah sembunyi itu baik. Betul, memang itu baik. Ada hadis Nabi. Beri tangan kanan
dalam keadaan tangan kiri tak tahu. Tapi ingat, ada juga ayat Quran yang sebut sedekah terang-terang tu bagus untuk menggalakkan orang lain. Contoh, kita menjadi pengelola kepada duit sumbangan orang. Ini zaman orang buat crowdfunding. Crowdfunding ni banyak jadi isu lah. Crowdfunding. Orang wakilkan kita. Contohnya, kita buat kutipan nak bagi pada anak yatim. Jadi orang pun bagi dalam tabung. Kemudian kita nak distribute, nak agihkan duit itu. Untuk memberi kepastian dan keyakinan kepada pemberi dan penyumbang tadi, maka kita zahirkan. Okey, daripada duit yang kita dapat lebih kurang ada 7,000. Daripada 7,000 ni, kita dah agihkan kepada 50 orang yang memerlukan. Ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar keempat. Itu juga menyebabkan orang lebih seronok nak beri lepas tu. Jadi orang yang dah beri sebelum ni, bila dia kata nak beri lagi pada orang lain, kita dapat beri 50 orangnya. Sebenarnya orang yang memerlukan ada lebih kurang 150 orang. So ada 100 lagi tak beri ni. Kita yang dah beri untuk round yang pertama, tengok duit kita diagihkan dengan cara yang betul. Bila orang ini tak lagi, tuan-tuan beri lagi tak? Mesti kita beri lagi. Jadi perbuatan menzahirkan sedekah itu bagus. Tapi kalau sedekah kita yang pribadi kita. Tahu ada orang ni susah, kawan kita pun seluk, okey, salam kat dia. Itu tak payahlah ambil gambar. Tuan-tuan nak bawa ke mana gambar tu? Ya betul, tak payahlah ambil gambar. Tak payahlah nak cerita kat orang. Itu sifatnya pribadi. Bila pribadi, private dan benda tu. Cukup kita dan dia. Ya tak? Ini tidak. Bagi duit sendiri. Kadang-kadang ambil gambar, duit tu pun pegang. Allah, no you yang kita tengok. Tak apalah, kalau Tuhan nak beri pahala itu hak Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak nak beri pun itu hak Allah. Tapi kita kata apa? Ada waktunya sedekah. Sembunyi itu baik. Maka, dalam hadis ni, Nabi kata, baca Quran terang-terang. Baca Quran dengan suara yang kuat. Macam orang sedekah. Macam orang ni. Sedekah secara terang-terang. Baca Quran secara sembunyi-sembunyi. Suara rendah seperti orang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Cuma hadis ini melihat kepada situasi dan keadaan. Ada waktu yang bagus kita baca terang-terang. Tapi ada waktu untuk mengelakkan hati kita terganggu dengan riak dan sebagainya. Maka perlahankan sedikit suara. Lihat duduk pada tempat kita nak baca itu. Kalau mengganggu orang lain beribadat, maka gunakan suara yang rendah. Maka kalau kita faham keadaan ini, selesai masalah tuan-tuan, selesai. Time kuat-kuat, time perlahan-perlahan. Ini dah. Time tak ada orang macam perlahan. Time ada orang macam kuat-kuat. Ini kadang-kadang ni yang kata menunjuk-nunjuk ni. Ya tak? Time tak ada orang macam perlahan-perlahan. Time ada orang nak terkeluar, nak tekak dia macam. Time tak ada orang baca tak sedap. Bila time ada orang, bukan mana sedap dia macam. Ni yang kita kata, masalah nak tunjukkan siapa beribadat tu. Nak orang tahu atau nak Tuhan tahu. Jadi ni yang kita nak kena jaga hati kita sama-sama. Supaya ibadat yang kita buat menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak terganggu dengan pujian. Tidak terganggu dengan pandangan-pandangan manusia. Yang mengurangkan kualiti dan pahala ibadat dia yang kita buat. Allahu a'lam, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita di atas segala ibadat yang kita buat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita daripada sebarang gangguan-gangguan yang menyebabkan ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Allahu a'lam. Kebenci dosa kat ni yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tidak baik itu di atas kelemahan, kejahilan, kedaifan ni saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.